Amir seorang murid yang bijak, tetapi dia mempunyai satu kelemahan. Beratlah. Amir, boleh tolong saya bawa buku ni? Ish, kenapa saya juga kena tolong? Buat sendirilah. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi, cikgu. Amir, menghormati orang lain itu kan penting. Tapi saya tak nampak apa pentingnya. Ish, Amir ni, awak kenalah belajar menghormati orang lain. Pada suatu hari, Cikgu Aina ingin memilih ketua projek. Okey kelas, siapa setuju Amir jadi ketua projek? Mesti ramai pilih saya. Diorang tak suka saya ke? Kenapa tak pilih saya jadi ketua projek? Sebab awak tak suka membantu dan kurang menghormati orang lain. Amir berasa sedih dan kecewa. Buat pertama kali, Amir mula menyedari kesilapannya. Diorang tak pilih saya sebab saya tak suka menghormati orang lain kot. Kalaulah saya boleh berubah. Apa yang berlaku ni? Kuasa sebenar bukanlah kekuatan, tetapi adalah adab. Apa ni? Arhiro? Arhiro, aktifkan! Kuasa sebenar bukanlah kekuatan, tetapi adalah adab. Aduh, sakit ni kaki saya. Sarah, tak apa. Biar saya tolong. Nasib baik ada awak. Terima kasih Amir. Sama-sama. Kita kan kena saling membantu. Hari demi hari, Amir mula merubah menjadi seorang murid yang lebih beradab. Semakin baik adab Amir, semakin kuat kuasa Arhiro. Tolong! Kawan-kawan saya dalam bahaya? Arhiro, aktifkan! Tolong! Kuasa Respect Shield! Yeay! Terima kasih Arhiro. Amir dah banyak berubah. Cikgu rasa Amir dah layak menjadi ketua projek. Terima kasih cikgu. Saya sedar bahawa kuasa sebenar bukan datang daripada gelang ini. Tapi kuasa sebenar datang daripada adab yang baik.